Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fariska Abdul Hamid, wartawan TV Petrus Merbau. Hari ini berlangsungnya Majlis Anugerah Keputusan Pemeriksaan Awam MAKPA yang diadakan di Dewan Bunga Raya SMK Merbau. Hari ini bukan sekadar menyampaikan sijil kepada Tunas Cemerlang, tetapi hari untuk memperingati usaha dan titik peluang alumni STPM dan SPM SMK Merbau. Jom sama-sama kita saksikan montaj pada hari ini dan temu bual bersama alumni Cemerlang pada hari ini. Bersama saya sekarang NYDP BIBG SMK Merbau, Dr. Mari Steve Utap. Saya pasti MAKPA merupakan satu program yang selalu diadakan di SMK Merbau. Jadi saya nak tanyalah, apakah harapan NYDP kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM dan juga STPM dan keputusannya pada masa akan datang? YDP kongsikan. Okay, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar SPM dan STPM yang telah mencapai keputusan yang cemerlang pada tahun ini. Selaku YDP SMK Merbau, kami sangat sokong dan akan memberikan support kami kepada pihak sekolah dan memberikan lebih banyak lagi insentif kepada pelajar-pelajar yang cemerlang di masa akan datang. So SMK Merbau, fight to be the best. Fight to be the best. Terima kasih NYDP. Okay. Bersama saya sekarang seorang yang cantik molek orangnya, penolong kanan tingkatan 6 kita, Madam Loli Fang. First of all, congratulations. Thank you. Kerana SMK Merbau mendapat tempat keempat keputusan terbaik STPM. Jadi boleh tak kongsikan tips-tips oleh pihak sekolah untuk menjayakan ataupun memberi sumbangan kepada pelajar-pelajar supaya cemerlang dalam keputusan STPM ini? Okay. First of all, sebenarnya keputusan ini bila kita nak capai ni dia bukan satu perkara yang mudah. Tetapi dengan adanya usaha-usaha guru, komitmen daripada semua guru, pelajar dan sebagainya, kita berjaya mendapat tempat keempat. Telah dinobatkan sebagai sekolah cemerlang top 4 di peringkat Sarawak. Saya sangat berharap pencapaian ini akan diteruskan untuk tahun hadapan kerana tahun hadapan merupakan kohort terakhir STPM 2025 menggunakan sukatan sedia ada. Semoga keputusan STPM kita semakin meningkat pada masa akan datang. Terima kasih. Bersama saya sekarang alumni SMK Merbau dan juga pelajar cemerlang SPM. Jadi nak tanyalah, apakah pengorbanan yang perlu dilakukan dalam menduduki peperiksaan ini? Antara pengorbanan yang paling penting, paling wajib ialah masa. Sebab kau ni perlu belajar kan, SPM ni adalah salah satu peperiksaan yang memang sangat penting, sangat crucial dalam kehidupan kita. Wajib usaha ialah memanglah mestilah meluangkan masa bersama keluarga kan. Tapi disebabkan SPM dah menjelang, tolonglah gunakan masa tu dengan baik. Gunakan spend time on yourself untuk belajar. Jangan buangkan peluang yang baik ini. Dan saya nak share lah sikit hasil SPM saya, iaitu untuk UPU saya berjaya dapat tawaran ke UM Asasi Sains Fizikal, dan saya juga dapat tawaran beasiswa-beasiswa lain. Jadi tolonglah gunakanlah peluang ini dengan baik, korbankan masa untuk belajar dengan bersungguh-sungguh agar dapat keputusan yang memberangsangkan. Memang sangat worth it. Nanti kau akan happy lah, walaupun kamu dah korbankan masa kan, kamu akan berasa sangat happy sebab kamu dah berusaha bersungguh-sungguh. Itu saja. Terima kasih dan juga tanya Abang Desen. Terima kasih. Nasi Berbual oleh TV Petrus Merbau. Bersama saya sekarang pelajar-pelajar cemerlang STPM, iaitu Kak Cheryl dan juga Kak Sabrina. Saya nak tanyalah, apakah cabaran yang dihadapi semasa menduduki peperiksaan ini? Bagi saya ialah kadang-kadang rasa ingin putus asa sebab setiap kali ingat betul tapi dia punya result tak cantik, macam itulah. Itu cabaran lah. Okey, seterusnya tadi Kak Sabrina pula. Apakah cabaran yang diperoleh oleh Kak Sabrina? Kalau menurut saya, cabaran sepanjang saya menjalani STPM ini adalah jadual tugas yang sangat padat dipenuhi dengan kerja khusus. Terima kasih Kak Cheryl dan Kak Sabrina kerana sudi berkongsi kepada kami TV Petrus Merbau. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada alumni SMK Merbau dan saya mendoakan kejayaan anda pada masa akan datang.